great honor and deep humility that we welcome you to this momentous occasion, the 30th anniversary conference of the University Malaya Center for Civilizational Dialogue, UMCCD. This milestone is not merely a commemoration of time, but a celebration of purpose. 3 decades of unwavering commitment to fostering peace, understanding, and harmonious coexistence across civilization and religious tradition. Established as a platform for meaningful engagement, UMCCD has long served as a guardian of dialogue, a preserver of wisdom, and the nurturer of mutual respect grounded in the noble principle of fact Taish. The faith of coexistence, the Center has continuously championed the voice of peace in a fragmented world, sowing the seed of mahabbah, compassionate love, trust, and unity across differences. In doing so, it embodies the vision of unity in diversity, where distinctions are not seen as barriers but as blessings that enrich our collective humanity. As we reflect on this remarkable journey, we are reminded that dialogue is not an end in itself, but a living, breathing process that shapes the moral fabric of society. UMCCD remains steadfast in its mission to cultivate individuals of noble character, insan berakhlak mulia, guided by empathy, driven by justice, and committed to the shared ideal of peace and human dignity. May this conference serve as a renewed call to action to build bridges over boundaries and to carry forward the torch of civilizational dialogue for generations to come. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih atas usaha dan pengorbanan setiap individu dan pasukan petugas yang telah bertekus lumus menjayakan persidangan serta sambutan 30 tahun pusat dialog ini. Terima kasih kepada bahagian korporat Universiti Malaya, pejabat JPBHP, keselamatan, kesihatan PPUM dan banyak lagi yang membantu kami, termasuk University Club yang tidak boleh saya sebutkan satu persatu. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Sokongan semua pihak takkan terbayar, budi dikenang sehingga akhir hayat kami. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, menyedari bumi mana yang tidak ditimpa hujan, laut mana yang tidak bergelora, biarlah saya ungkapkan sedemikian. Kalau ada wajah yang tersalah pandang, kalau ada nama yang tersalah sebut, kalau ada gelar tersalah ucap, kalau ada yang duduk di salah tempat, kami ungkapkan dengan kapal api dari seberang, syarat dengan barang-barangan. Jika ada terlebih terkurang, diumpat tidak, dicaci pun jangan. Sebagai penutup bicara, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan juga terima kasih kepada semua tanpa dukungan padu daripada barisan kepimpinan universiti, para ucap utama dan para panelis yang pakar. Persidangan ini tidak mungkin menjadi kenyataan. Saya ingin mengucapkan sekali lagi tahniah dan syabas kepada Pusat Dialog atas commemorating as a 30th anniversary. Moga persidangan ini menjadi medan subuh yang menyemai gagasan baru, bukan sekadar untuk mewarnai wacana akademik, tetapi untuk meresap ke dalam denyut nadi kehidupan sosial dan kebudayaan kita. Biarlah idea yang tercetus daripada dialog hari ini menjelma sebagai panduan hidup, memperkuat jalinan kemanusiaan. Ayuh kita terus melangkah bersama mengangkat martabat dialog peradaban ini sebagai teras keharmonian dan tunggak perpaduan negara yang kita cintai. Dengan ini saya sudahi ucapan saya dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universiti Malaya tertumpahnya kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berbicara Profesor Khadijah atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diserikan lagi dengan ucapan Naib Chancellor Universiti Malaya. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Insinyur Dr. Nur Azwan Abu Osman untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita semua kasihi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan juga alumni Universiti Malaya. Seterusnya, yang saya hormati Yang Berhormat Senata Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi dan juga sering cakna kepada Universiti Malaya. Yang berhormat Ahli Imam Menteri dan Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama, Duta-Duta dan Perwakilan Asing,
Barisan Pro Chancellor Universiti Melaya, Barisan Lembaga Pengarah Universiti Yang Berusaha, sahabat saya Profesor Dr. Khadijah Muhammad Hamdani, dan juga tidak lupa Yang Bahagia Profesor Datuk Azizan Baharudin, mantan pengarah Pusat Dialog Peradaban Universiti Melaya, para panel dan peserta kedatangan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dapat kita semua bersama-sama dalam satu majlis yang saya kira sangat hebat, yang dihadiri oleh orang-orang yang hebat, iaitu Persidangan Antarabangsa Dialog Peradaban. 3 dekad lalu, di kampus Keramat inilah benih pertama dialog antarabangsa telah disemai. Dari ruang kuliah ke forum antarabangsa, dari wacana ilmiah ke pentas dunia, Universiti Melaya menjadi pelantar terbuka untuk naluri dan suara yang mahu membina jabatan kesefahaman. Dialog peradaban yang kita katakan ini bukan sekadar wacana akademik, akan tetapi ianya merupakan satu iltizam etika, moral dan manusiawi untuk mempertemukan nilai-nilai yang merentasi sempadan kaum, kepercayaan dan ideologi. Seperti mana yang selalu dizahirkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kekuatan sesebuah tamadun bukan hanya terletak pada pencapaian ekonomi atau ketenteraannya semata-mata, akan tetapi ianya terletak pada ketinggian ilmu, budi, adab serta kematangan dalam menepani perbezaan. Inilah sebenarnya prinsip asas, prinsip yang menjadi roh kepada dialog antara budaya peradaban sejak mula lagi. We appreciate your wisdom, sir. Ladies and gentlemen, the world today stands at a crossroad where we must embrace a global spirit of togetherness and synergy between and among civilizations. Indeed, it is my pleasure to remind ourselves that it was in March 1995 that this university hosted the first inter-civilizational dialogue between Islam and Confucianism, championed by none other than our dear Prime Minister, who was the Deputy Prime Minister at that time. As he wrote in his book, The Asian Renaissance, in the year of the notion of any one civilization dominating the global system. In this context, the mission of the conference today is to rekindle the spirit of unity in diversity. We are all aware that ASEAN's diversity is greatest strength.